Hi guys, Assalamualaikum and Shikin here. Alhamdulillah kita bertemu lagi dekat vlog the latest vlog lah, which is this is random vlog je. Since I last update my vlog, pergi mana kita orang pergi Putrajaya Wetland Studio dengan my kids, and kita dah sampai bulan 8 dah, actually dah masuk bulan 8 dan kita adalah dah masuk dekat third week sekarang ni dah third week. So by next week, Alhamdulillah, I dah ambil Mariam, my kids. Okay, I dah ambil Mariam stay dengan I because 1 hari bulan 9 dia dah start school. Alhamdulillah. But kakak, I kena ambil dia end of October because dia ada exam dekat sekolah dia, which is a metric exam kan, untuk standard 4. So so kita ambil Mariam dulu, kita ambil adik dulu. And for those yang macam pelik kenapa ambil the kids, diorang duduk dengan siapa? Okay, actually my kids duduk dengan my parents. Okay, because of adalah beberapa reason that yang kita terpaksa letak dia dekat rumah my parents because we need to settle down beberapa benda lah. Dan Alhamdulillah everything went well. So semuanya dah dipermudahkan dan it's time to take our kids back and stay with us. Alhamdulillah. Okay, now I nak beli nasi dulu, nanti kita sambung sekejap Okay, I dah tapau nasi. It's time to go back. Okay, actually it's a random video je lah hari ni because of I tak plan pun nak buat video. It's benda biasalah, walau kita plan nanti tak jadi. So if I rasa I nak buat vlog je, I just start je lah vlog kan. Okay, so hari ni plan this week I tak balik Melaka sebab next week husband I dia nak ambil the kids kan. Dia nak ambil adik Mariam dengan kakak. Mariam dah memang totally duduk dengan I dah. But kakak, as I told just now that I kena tunggu dia habis dulu metric exam. Sebabnya metric exam tu early October. So I habiskan the exam and then end of October baru I akan pindahkan dia lah ke sekolah sini. And Alhamdulillah semua urusan dipermudahkan. And yes, vlog hari ni tak pergi mana pun. I just duduk dekat rumah, kemas rumah, doing our laundry, and then pergi Dobi untuk keringkan baju. Today is a leisure day lah. And lepas tu tak tahu nak pergi mana. Plannya I macam nak pergi bookstore tau. I memang suka pergi bookstore. I boleh spend lama dekat dalam bookstore tu. But itulah, I rasa macam lah malasnya lah nak pergi jauh-jauh kan. So yes lah, I just tapau my food and then I pergi DIY. Okay, basically this week what happened is kita orang pindah. Bukan I lah, I mean like I pindah, office I pindah. Okay, so it's currently last week we are so busy with the macam pindah purpose dekat office I because office I dekat betul-betul middle of KL. And so kita orang move to office I dekat Jalan Sultan Ismail, and I move to dekat building sebelah, which is much better lah. Okay, previously diorang dah pindah dah. I punya company ada half tu dah pindah, but kita orang punya department tu belum siap lagi. So Alhamdulillah, last Friday is our day that kita move to a new building. And that's why lah I macam nak cari something untuk I decorate my table, office table. Actually I dah ada lah barang-barang sebelum ni, cumanya I macam new office, new environment like that lah kan. So I sajalah nak pergi buy something untuk decorate my table because sebelum ni office I sebelum ni lah, sebelum previous company ni I dapat cubicle sendiri. Okay,
and I dapat bilik sendiri. But this time I'm join after 2 years break, I dah start balik my career back. So I dapat offer in the international company lah, which is a UK company. So basically kalau overseas punya company, international company, there is banyak more tu pada open space. So first time I dapat kerja yang tempat open space. So I need to use the creativity untuk decorate my place lah, macam tu. Okay, nanti if I free ataupun I got a time to do a videos dekat office. Tapi actually I segan lah nak buat video dekat office. Tengoklah macam mana, ataupun I just record and just insert the clip je lah nanti on the next ataupun video yang berasingan, bukan video ni lah. Okay, so tadi lepas I pergi Dobi, I singgah pergi DIY. Actually I want to go macam Kaizan ke ataupun Uju ke, decoration punya place. Tapi I macam malas gila, I tak tahu kenapa. And then cuaca terlalu panas, so that I choose to be around, play around dekat my house area je lah. Okay, so yep, jom kita buat haul. Okay guys, so kita buat haul dah lalang dekat dalam kereta. I terus buat haul je lah dekat dalam kereta. Okay, I tak beli banyak pun. Basically I just top up apa yang ada lah. And mostly I campur jugalah barang untuk decoration. I think tak banyak lah barang decoration dekat dalam ni. So this is the barang yang I beli dekat Mr. DIY. I just top up je. Sebabnya barang decoration I yang dekat office lama tu dekat dalam kotak. So kotak tu pula akan sampai on next Monday. So banyaklah benda tu yang macam bercampur-campur. So I just show a random things je lah, kan. Okay, first item I beli anti-slip mat. Okay, this one untuk I letak dekat dalam drawer. Okay, kalau tengok kat sini dia letak dekat dalam drawer. I will cut and ikut size table I dekat dalam table tu, I cut and then I akan letak. Sebabnya mostly dekat dalam I punya drawer tu I letak stationery I. So I jarang letak dekat atas meja sebab possibility pen semua akan hilang, kan. So I put inside my drawer. So this thing is very good. Memang ambil colour putih sebab I nak colour putih. That's all. Tak ada sebab apalah. Memang nak warna putih. Okay, yang ini harga dia adalah, okay, all the total items inside this is cost me RM60.50. Okay, including plastik lah. Okay, this one non-slip mat ni harga dia RM6.50 sahaja. So you boleh ukur and you boleh cut lah ikut ukuran you punya dekat mana you nak letak. Okay, dia tak semestinya tak dalam drawer. Depends kalau nak letak atas mari ke ataupun dekat dapur ke, should be no problem. So this is the first item yang I beli lah. Okay, untuk office. Okay, this is a random thing lah sebab I nak panjangkan this video. Okay, next I beli this one, this box. Okay, this box I beli collection box. It's called a collection box. Okay, this one harga dia murah je tau. Harga dia RM2.60 sahaja. That's why lah I beli this one. This thing is why I beli ni because of I ada beli macam miniature patung cute patung kecil-kecil macam tu. So I beli tu lah. Ada certain orang bagi dekat I, kawan-kawan I lah. I punya colleague dekat office tu, dia memang suka beli yang benda yang blind box kecil-kecil yang macam comel tu, kan. So I tak nak dia bersepah-sepah. So I need to put inside here. Okay, it's only RM2.60 je. Macam comelnya. Adalah yang panjang lagi, yang besar, but I tak nak lah makan space, kan. So I pun tak nak terlalu banyak. So yes, kita just buy the small thing je. Kalau tak cukup nanti kita tengok lah, kita tambah-tambah. And dia bagi sekali stiker kat sini, so that you can stick your toys dekat dalam ni lah, dekat atas tu, kan. So this one is cost me RM2.60 sahaja. Okay, this is the second barang yang I akan decorate atas meja lah. Ada lagi ke? Okay, and then is this one hook. I beli hook 4C Magic Sticker double hooks. Ada dua. Okay, harga dia pun murah je tak silap I. RM5.50 I. Tadi I ambil ni dia RM3 lebih, but
Tak apalah, dah ambil dah. So this one harga dia RM5.50, which is okay lah bagi I sebab dia besar. Hook ni I nak tampal dekat I punya tepi kabinet, because I ada macam headphone office kalau I nak meeting ke apa ke, sekali dengan mic everything. So this is the purpose lah I nak letak. So I tak, benda tu kan bertali-tali, so I tak nak dia bersepah letak dekat dalam drawers, macam rosakkan I punya apa orang kata, earphone tu, headphone tu. So this is the cara dia lah macam mana. So I akan stick dekat I punya kabinet tepi tu. Lepas tu I sangkut lah I punya headphone tu dekat sini. So dia besar, dia besar and ada ruang lah untuk I punya yang dekat atas tu kan. So yang ni cost me RM5.50, which is I ingat RM3 sebab dekat situ ada tulisan dia RM3. But it's okay lah, ada dua. Dia boleh tahan sampai 3 kilo lah, 3 kg. Okay, next what I buy is I buy sticker. I sekarang memang tengah macam dah minat sangat dengan Winnie the Pooh tau. I don't know why, because I ni suka design yang macam minimalist tau. I suka design minimalist and I suka design yang very simple but cute. Okay, so now the character that I love is a Winnie the Pooh. I beli stiker ni, harga dia RM3 lebih je. So harga ni adalah RM3.90 sahaja. The white is the reason yang I suka gila dengan stiker ni, because it's Lucina. It's a transparent sticker. Transparent sticker memang I suka. I tak suka stiker yang ada yang macam belakang dia macam putih ke apa, I tak suka. I suka macam ni. So bila you stick dekat tempat something punya tempat, dekat books ke, dekat mana-mana, dekat botol ke, is like nampak bersih and cantik lah. Sebab dekat DIY kan dia ada collection of Disney punya ni kan, in the character now. So I suka gila character Winnie the Pooh ni. Why I beli this one, because of kenapa I beli stiker ni, because I nak stick dekat I punya laptop. Alright, next apa I beli? I beli this cute notebook. I beli this one. Cute kan? Can you see? This one cute gila. Nampak ni? Okay, I don't know why, apa yang akan buat dengan notebook ni, but because of a cute and murah, I beli. Okay, nak tahu tak harga? Sangat comel tau. I nak cari lagi. I ni sejenis yang suka stationeries punya item. I tak kisahlah I guna ke tak guna ke, kalau comel I still akan beli. That's me lah. Okay, so harga notebook ni hanya RM2.90 je guys. RM2.90 je, tebal ni lagi. Memang suka gila notebook yang cute-cute macam ni. And yeah, so cute. Tengok ni design dia, suka gila. I ada plan tau, nanti kalau ada rezeki lebih, I nak plan untuk buka stationery, online stationeries business. Macam dekat, I selalu tengok dekat Reels, I selalu tengok kat YouTube, a small business, buat buku. So doakan I one day, if I dah penat nak kerja ke, I ada rezeki lebih, I nak buat that business. So doakanlah I dipermudahkan seurusan. Okay, okay, next I beli this one. Tara. Okay, this one is MB Pure. Dia ada offer tau guys, discount RM25. Okay, kalau tak harga loose kat sini RM12, and then this one 12. Tadi I tengok kalau loose RM12.50 MB Pure ni, and then this one yang spray ni dalam RM13 ataupun RM12 juga. So kalau total RM12 nak dekat RM25 lebih something lah kan. So bila I nampak je dekat counter tu, dia tengah offer is only RM50. Berapa ringgit? Kenapa I macam, okay. Harga asal dia untuk 2 set ni, okay, untuk satu pack ni RM17.90. Okay, tapi ada discount. Dia cakap kat sini 25%. I don't know lah. Tapi kat sini kalau lagi ikut kat receipt ni, dia RM2 lah discount dia. So jadi RM15.90 untuk 2 item ni, which is bagi I sangat-sangat murah. Okay, why I beli this one? Because I nak letak dekat my office, I nak letak dekat I punya workstation. Nak bagi wangi. I ada beli juga Huga tau. Tapi Huga ni I mula-mula tu memang bau kuat. Lepas tu lama-lama dia dah tak bau kuat. So MB Pure ni lagi kuat daripada Huga tu tau. Mungkin I salah pilih untuk office punya
office punya bau ke, ataupun dia ada specific fragrance yang sesuai untuk office ke, I don't know. But I ada satu box lagi. Huga punya fragrance untuk office I tu ada dekat dalam box yang I dah pack, yang akan sampai on the next Monday nanti. So nanti I akan buat video lah. So far for the time being I guna yang ni dulu. Sometimes kan kadang-kadang dekat office tu macam I don't know why, but bila kita dah duduk dekat dalam aircon, sometimes kadang-kadang macam ada bau masam tau. I don't know why. Tak tahulah, mungkin bau because of office lama I ada bau macam tu, but the office baru ni I hope tak ada bau macam tu. But I prepare this one untuk any bau ke apa yang boleh membuatkan I kurang senang, so I can spray my MB Pure here. Okay, so this one I will put inside. I akan letak dekat office I. Okay, in my workstation lah. Okay, lepas tu I beli ni. This is random lah. I beli sharpener. Just this one I nak sharp I punya eyeliner. So yeah, this is normal sharpener only. And then I beli gunting juga. Gunting ni I nak letak dekat office. Sebelum ni I ada kirim kawan I beli gunting, tapi gunting dia macam tak berapa nak okay sangat, so I buy a new one lah. So yang ini RM2 juga, RM2 something plus. And I punya sharpener also RM2 something. And then I beli this one. Tengok I dah terjebak dengan kawan I beli pop mat. Okay, nak kata I peminat pop mat, I tak minat jugalah. Minat, but I'm not the macam hard fans yang macam totally mesti kena beli pop mat. Tak lah, I tengok juga. Biasanya I akan spend my money untuk pop mat untuk anak-anak I je. Tapi untuk diri I macam kedekut sikit nak beli. Should I buy? Should I not? Kalau anak I nak, I beli. Macam tu lah. Tapi kalau untuk I beli pop mat, tak lah. I dapat pop mat yang satu tu pun, yang cherry tu, yang berkembar tu pun, because my birthday present kawan I yang bagi. Okay, so this one I nampak dekat dekat ni mana tadi? Dekat DIY tadi, comel. Harga dia just only, ada ke kat sini? Collection box RM2.60 je I beli ni. RM2.60. I nak tengok lah comel ke tak comel benda ni. Okay, dia ni sebab I nak letak dekat dalam box ni, so I nak banyakkan collection dalam ni. Tadi adalah Winnie the Pooh punya RM10 something blind box, tapi it's too small, so I macam tak nak lah beli. Kan I cakap I kalau blind box ni I macam ni sikit lah, macam kedekut sikit. Okay, ni kejap lagi kita buka. Okay, next item is I beli just random snacking je lah. Sebabnya I on tengah calorie deficit, and berapa total I sekarang ni I dah lost untuk sebulan lebih ni. I dah lost hari tu dalam 5 kilo macam tu. Sebulan ke sebulan lebih I lost dalam 6 kilo macam tu lah. Okay, so Alhamdulillah, which is I makan je apa yang I nak makan. I tak nak jadi benda tu kan as macam pressure. Bila you pressure, you akan rasa macam you tak semangat lagi untuk you control your food kan, control your food food intake. So but apa yang I buat sekarang, I control je. I makan je, tapi I makan sikit je. Untuk bergoreng, untuk fast food memang I stop. I dah tak makan dah. Bergoreng tu sikit-sikit. Kalau macam udang ke, macam ikan, ayam pun I tengok dulu. Biasanya I grill lah. Untuk ikan biasa I beli yang bergoreng punya lah. Tapi I tengok lah, kalau berminyak sangat I tak makan. I makan lah juga. I not lah 100% strict. Tapi fast food memang I stop. Gula, air manis I beli. Kalau I teringin, I beli air manis juga. Tapi I tak minta gula. I minta kosong. So that is the thing lah. It's a normal thing lah I buat. Alhamdulillah. And one month macam tu I lost dalam 5 to 6 kilo macam tu lah. Okay, so this one tu I makan je. Kalau I craving, I teringat, I makan. So kalau yang ni, once I dah makan, I akan burn balik kalori. I main dumbbell je. Dumbbell, brisk walk dah jarang lah I sekarang. Supposedly lagi bagus kalau you brisk walk lah. Tapi I main I buat weight lifting je kat rumah. So I beli this one. And then I beli snacking kacang like this. And then I craving because now I dalam in the Japan flat. So I teringin coklat macam ni. So I ni jenis macam tak suka coklat yang macam terlalu rich tau. I suka coklat bodoh. Macam ni I panggil coklat bodoh lah. I suka macam ni. Ni lepaskan I rasa macam craving, okay lah. Dan I banyak minum air masak. I think that's all je yang I beli dekat Mr. DIY.
I tak beli banyak sangat pun, because I nak beli cermin, lepas tu I nak beli jam lagi, I nak beli macam cushion punya alas dekat kerusi tu kan. Tapi I punya tu adalah tadi, cumanya I rasa banyak lagi variety, so I nak kena pergi tempat lain. Tengoklah nanti slowly I akan buat video ke macam ni lah, just a random video macam ni, tunjuk dengan you guys apa yang I beli. Tu lah, I tak adalah macam like professional nak buat 100% video cari barang-barang office ke, tak adalah kan. I ikut peredaran masa lah juga kan. So that's all je yang I beli, and this thing semua I nak kena bawa on Monday nanti. Ya, nanti kalau I beli lagi barang office, I akan buat video untuk korang. Just macam ni lah, macam just bukanlah unboxing, I just macam show je lah, tengok haul je lah apa yang I beli kan. Blind box ni je kita tengok apa yang kita dapat, okay? Marilah I tak suka lah sangat lah macam nak spend my RM70 untuk ni, alah kecil je. Tapi okey lah, RM2 lebih. Apa dapat I tak kisah pun apa-apa. Janji comel, so that I can put inside my yang box tu lah. Warna pink? Oh, okay, I dapat pink rabbit, I think lah. Yay, yes, I dapat pink rabbit. So cute. I dapat yang ni. Cute. Comel. Okay, I can put. Nanti letak dekat dalam yang box tadi. Okay, nanti bila dah siap, nanti I akan buat videos lah. Ya. Nanti I akan buat videos kat dalam tu. Sebab kalau I dalam bilik, I boleh je lah buat video. Tapi masalahnya I punya tempat tu open space, dan belakang I tu banyak lagi I punya workstation, ramai juga klik-klik I, junior I. So macam ada bit shy. Okay, yes, that's all. I think that's all. Itu je lah video dia. I hope video ni panjang sikit. Ada beberapa juga lagi item yang I nak beli, tapi maybe online. Nanti kita akan buat video separate. Kalau tak, nanti tak ada videos. And I hope you all support lah, sebab I ada plan untuk buka business, online business tu. Mana tahu from you guys support I tu, I boleh merealisasikan impian untuk buka business tu kan. So doakan urusan I semua dipermudahkan. Thank you for watching. And yang for those yang belum subscribe, please subscribe, like, comment and share. Walaupun I rasa macam jauh lagi journey I untuk be macam tempat yang tinggi, but I believe in rezeki Allah. Tak ada benda yang mustahil. And yeah, thank you for watching, and thank you for support and comment, like video and share. Kalau you all belum subscribe, you all subscribe dulu. Okay, bye.